Kejap betul. Astagfirullahaladzim, hujan. Orang Malaysia bukan? Ya, Malaysia. Ibu ni Indonesia ni. Betul, orang Sarawak. Okey lah. Abang saja je ronda sekejap, dek. Ya. Dia jaga diri, dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mana, dek? Kenapa suruh abang diam? Kenapa suruh abang diam? Asal suruh diam? AI ke ni? AI team? Bukan IT, AI ke ni? Bukan, Orang mana ni? Orang Perak. Awak orang Perak cakap Kedah. Kami memang kat sini cakap macam ni lah. Tu dia nah. Ha lah. Perak tan mana? Kami ni Selama. Oh, ceruk dalam tu. Kami duk gerik. Lagi ceruk. Kami ada TF. Kalau gerik ada TF, kami kat Selama ni macam-macam ada. Kami ada Aircon Safe. Kami ada PV. PV Tech hang, mana ada PV kat sana? Ada. Kami ada Mary Brown. Nampak sangat tak semai. Tak mau ceruk. Lawa bumbung. Macam rumah-rumah lama-lama ni rumah family kat kampung. Rumah family Sejuk kan kalau rumah-rumah macam ni. Rumah macam ni sejuk lah. Tapi siang hangat. Siang panas Dia malam-malam. Ui, hang cakap Perak pekat Kami dekat-dekat Selama Perak sama Kedah. Dia macam Perak dengan Kedah sikit kan. Rumah kalau atap kayu macam ni kan, dia sejuk siang, malam. Tapi siang ada panas kembang macam ni. Siang tak boleh tidur. Jadi kiranya tidur malam kami tidur malam. Umur berapa dah kerja dek? Kerja dah. Adik kerja apa dek? Ini abang nak tanya ni. Adik bekerja sebagai apa? Saya live host. Live host? Famous lah. Famous. Gila. Abang tengah bercakap dengan TikTokers lah ni. Ya, betul. Lama. Boleh cakap gambar? Uish, macam artis tu sambil makan tu abang nak cakap gambar. Takut lah. Tengok sikit follower. Baik ni. 22,000. Dia buat review lah. Tak buat review pun. Dah tu buat apa? Tak buat apa. Tak, kerja live je lah. Ya. Ada agensi dah? Tak ada. Abang ada agensi nak adjust kat adik. Kena masuk agensi. Saya tak tahu benda-benda ni. Saya bukan dekat TikTok. Yelah, kalau gaji live kena masuk agensi barulah je dapat buat task power, dapat gaji, ada orang ajar, ada tunjuk ajar. Abang ada satu kawan dia ada agensi. Adik masuk agensi dia akan train adik. Wow. Menarik. Buat task ada reward. Menarik. Nama agensi tu Apple Agency. Oh, ni tadi ada orang komen Apple Agency. Itu agensi paling tengah top Kenapa saya tak tahu? Dia dekat Selama memang lambat sikit. Dia kalau belah-belah KL semua dah tahu dah. Maklum lah Selama ni dia dalam sikit. Wifi lambat sampai. Kalau belah KL, Singapura memang dah viral dah pasal Apple Agency. Selama ni dia masih 4G. Dia kalau 5G dah sampai lah. Tapi duduk Selama kan. 4G. Lamanya lah kat situ, Selama gitu. Mana saya tahu. Dekat rumah ni berapa orang ni? Ni umur sepupu saya ni. Oh ya ke? Tak ada rumah sendiri ke? Ada balik kampung lah cuti. Balik kampung? Kampung sepupu? Duduk dengan sepupu? Umur saya pun kat sini juga. Tapi saya main rumah sepupu saya. Tak ada, habis tu duduk sibuk pergi rumah orang. Buat apa malam-malam ni? Suka hati lah. Mana elok duduk rumah orang malam-malam? Hati lah. Tak boleh Boleh. Pasal apa boleh? Boleh. Sebab kami nak makan. Makan apa? Makan kena main rumah sepupu sebab dah je masak. Ya ke? Tengok makan apa? Mana boleh tengok. Tengok sikit Maggi tu. Mana ada. Obat Maggi ni jadi perempuan malam ni. Acap nak Apple Agency. Betul ke? Betul. Apple Agency? Tak bisa dengar apa ni. Han duk Selama. Kalau Han duk KL Han dengar Kita punya agensi ni dia memang belah-belah KL, Europe. Dia tak main belah-belah kampung. Betul kalau macam ni saya tak boleh join ni. Dia tak masuk belah-belah kampung jenis baju putih, tudung warna pink malam-malam pukul 1:30 pagi ni. Dia punya matching pun tak matching. Baju abang saya tengok macam sarung kusheng je.
Abang baju ni tak pakai tu. Okey lah hijau. Dengan lampu lilat kat belakang nak ayam tu. Nak raya. Oh, lupa nak ayam. Mana nak carilah pakai lampu lilap zaman sekarang, dik? Yelah. Yelah, dia ketua banyak agensi. Kena masuk agensi tu. Macam mana? Nanti DM lah. Okay, tapi abang tu tak reply DM saya. Kalau masuk agensi, reply. Kalau DM bab-bab lain, abang tak reply lah. Betul reply Masuk agensi, tulis. Abang, saya minat lah bini abang. Itulah, bini abang tak tahulah dia kena hang tak. Dia tak kenal kami, tapi Ya saya ke? minat dia. Minat ke dah? Kalau minat kena masuk lah. Sebab dia cantik macam kami Yalah. Lag ke ni? Tapi lampu kelip-kelip. Hang pakai filter ni. Awak pakai filter? Kenalah pakai filter, saya orang lari orang tak mau masuk live. Abang tak pakai filter orang masuk lah. Sebab abang sembang-sembang bohong, saya tak nak sembang. Ya ke? Saya menjual-jual, saya setia. Weh, ni Celoy, hadiah baby tak bagi lagi. Hang jual apa? Saya jual baju. Baju apa? Baju lah, kerja saya jual baju. Yalah, jual baju apa? Baju perempuan lah, ada lah baju. Macam-macam baju. Rumah lah kat sini ada ramai orang. Barulah orang tu hang jual apa? Kuk bini abang. Macam-macam baju saya jual. Macam-macam baju. Cuma baju perempuan. Baju perempuan? Okay. Nanti kalau abang, nanti DM masuk agensi Okay. Gulak tau. Gulak buat tas semua Terima kasih. Moga murah rezeki, sambung makan. Okay. Bye, Assalamualaikum. Bye. Dia ajak kau live tu? Hai lah. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mana ni? Malaysia ke? Orang Malaysia. Yang belakang tu kenapa? Weh, terus cakap Melayu, apa yang nak tipu? Yang belakang tu kenapa pakai macam tu? Dia kena macam ni. Dia kena orang cakap dengan dia Aisyah, bukan cadangmu. Boleh takut bodoh. Aku tunggu. Nuah okey lah aku. Air. Dah minum dah tadi air. Kalau boleh English? sekarang. Ha? English? Where are you Fikir from? ke? Oh, Nuah, kau nak tipu apa? Aku tunggu dari tadi, Nuah. Kau ingat kau pakai lipstick pink, rambut panjang, aku tak kenal kau, Nuah. Nuah? You Nuah? Huh? You Nuah? What is your name? Key Maryland. Oh, lemak. Sorry. I wrong people.